Dapat juga rasa abalone macam mana dia punya tekstur dia kan. Dah sampai guys, sis punya ready to eat abalone dalam bentuk gift box. You tengok dia punya gift box dia. Dah macam money case dah. Kat dalam gift box ni ada 3 periisa. Jadi setiap satu periisa dia bagi 2 bekas. Yang ni dried prawn chili. Nampak minyak kat dalam tu. Yang ni dia potong-potong dia punya abalone dia. Dan yang ni pula spicy chili sauce. Yang ni dia macam agak kering sikit. Nampak dia punya spicy dia. Dan yang ni pula abalone black truffle sauce. Yang ni dia bagi seketul je yang ni awak. So kita rasa tengok macam mana. Aku tak tahu nak describe rasa dia macam mana. Tapi kalau ikutkan tekstur dia, dia lebih kurang macam scallop mix dengan tiram, lepas tu mix dengan cendawan butang. Macam tu lah dia punya tekstur je awak. Siapa yang pernah makan scallop kan, you akan tahu dekat bahagian tengah dia tu memang sebiji tekstur scallop. Bila kita gigit tu terasa macam kita gigit cendawan butang. Lepas tu bila kita kunyah dia terasa macam tiram. Aku tak tahu nak describe macam mana, tapi rasa dia memang macam tu lah dia punya tekstur dia. Yang ni aku try yang dried prawn chili. Rasa dia not bad jugalah, boleh tahan juga. Yang ni pula spicy chili sauce. Yang ni dia punya sauce dia agak dari kering. Sudut rasa pula, rasa dia aku rasa kalau ikutkan aku punya teka, aku lebih suka yang dried prawn chili. Lebih sedap lah. Tapi aku dapat satu idea. Jomlah kita makan dengan nasi kan. Makan kosong macam tu mana nak dapat describe rasa dia. Kita try makan dengan nasi pula. Yang ni aku makan ni yang dried prawn chili. Yang dried prawn chili ni aku makan, dia punya rasa dia lebih kurang macam rendang. Tapi dia tak adalah 100% sama macam rendang. Dia punya sambal dia macam sambal udang kering yang kau beli kat dalam tin tu. Lebih macam tu lah lebih kurang rasa dia. Cuma kau dapat rasalah tekstur abalone tu. Untuk tekstur abalone ni pada aku, aku faham lah kenapa market agak tinggi dekat pasaran. Sebab dia punya tekstur dia tu pada saya memang agak sedap jugalah dia punya tekstur dia. Yang ni pula kita cuba makan dengan nasi spicy chili sauce. Nampak? Lama betul fikir tu kan. Okey, macam ni lah. Kalau dari sudut rasa, aku rasa aku lebih suka dried prawn chili tu lagi lah. Rasa dia kalau nak dibandingkan dengan ketiga-tiga periisa ni, aku rasa dried prawn chili tu lebih menepati cita rasa akulah. Tapi lain orang punya mungkin lain pula cita rasa kan. Tapi yang black truffle sauce tu aku tak saja untuk makan dengan nasi. Sebab memang tak sesuai. Kalau kau nak makan, kau makan kosong macam tu je. Dia lebih rasa tekstur abalone tu sendiri.